Pakai cicing ge lari berang. Tera buat sangat mujarab amal baca bismillah. Banyak orang keramat dengan baca bismillah. Ada orang baca bismillah beramal bismillahirrahmanirrahim. Antara amalan dia baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Baca 7 kali, siup pada cicing. Cicing kita ni, cicing ikutlah akik yang amal kau apa dia kau, cicing baca. Lepas kali semaya baca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Siup. Baca 7 kali siup. Niat semua jin-jin dan raja jin berada di bawah tapak tangan kita belakang. Amal lagu tu. Mudah nak buat bom orang pergi bawa cicing ni, pakai cicing pergi lari berang. Ojo bomo lari. Jin tak lari. Tu mengarut tu. Tera buat sangat mujarab. Sangat mujarab. Cicing kita jangan lakoh, jangan gapolah cicing ni. Dia kita bubuh masuk ayat Quran kau gapo dia, tak boleh nak lakoh, tak boleh nak gapo. Maka orang amal bismillah ni, ada kelebihan dia. Ala ulwi pun boleh kuasai, ala sufli pun boleh kuasai. Antaranya hamba sebut dah baca 7 kali innahu min Sulaiman sampai kat waktu ni muslimin siuk di cicing, kita boleh menguasai ala ulwi dan ala sufli. Banyak lagi kaifiat dia tak boleh banyak-banyaklah. Nama takut jadi lebih pula. Ya jangan lebih sangat kita ni. Biar ada kurang sikit takut jadi takabur pula.